Soalan yang pertama, sebelum raya umat Islam berpuasa selama berapa hari? 30. Tak, dia cakap 30. Dia cakap 30. Kita osong lah. Siapa dapat? Osong. Apakah nama makanan tradisional yang diperbuat daripada beras dan dianyam menggunakan daun kelapa muda? Saya tahu. Kuih seri muka. Salah. Nasi lemak. Kelapa muda. Ketupat. Apakah nama lauk tradisional yang dimasak lama bersama santan dan rempah sehingga kering? Rendang. Daging. Apakah ucapan yang sering diungkapkan ketika bermaaf-maafan pada hari raya? Minta maaf saya Datin. Siapakah penyanyi legenda yang nyanyi lagu Dendang Perantau? Datuk Siti Nurhaliza. Salah. Legend sangat. Dia pelakon, penyanyi, suara dia pula. Piramli. Yeah. Saya dulu. Cik Limpas, salah satu. Seronok ini. Apakah istilah bagi amalan menjemput tetamu, datang makan dan beraya di rumah? Harus. Open house, betul arah dua. Open house. Oh, saya kata ingat ke apa hukum? Apakah makanan tradisional yang dimasak dalam buluh dan dibakar menggunakan ayam? Wah, Cik. Okey, mantap.